Assalamualaikum dan juga selamat petang. Hari ini macam mana kita nak hasilkan konten dengan pantas untuk kawan saja nak tolong Carul pasal menarik ni RM33 untuk ayam sekong. Alright. Jadi jom. Mula-mula gambar dia dia upload iklan dia di Facebook. Dan saya tekan save, download dia punya file dan kemudian saya pergi ke ChatGPT. Saya masukkan gambar dia. Ni 2 kali dah ni. Alright. Detail about the image. Make buat hari dan buatkan detail iklan tanpa nombor telefon. Okey, sekarang dia tengah tengok ni poster ni dan dia keluarkan maklumat yang terdapat dalam yang poster ni lah. ChatGPT sedut keluar. Ni macam biasa ayat promosi dia bagi pula yang ni kan. Alright, so selepas tu kita copy detail, kita ambil daripada ni ya. Menu okey. Copy dan kemudian kita buka Microsoft Word. Okey, kita masukkan detail ni dalam Microsoft Word, kemudian kita save dia sebagai save kat dalam PC ni, duduk kat download folder, save dia dalam format PDF. Okey, daripada Facebook tadi kita save dan kita guna ChatGPT. Alright, selepas kita guna ChatGPT, kita masukkan kat Word dan seterusnya kita akan pakai satu software yang disebut sebagai Gamma AI. Dan dalam software ni kita upload PDF yang kita buat tadi tu dalam folder download tadi, menu. Alright. Okay, kita pilih untuk media sosial untuk buat posting iklan dia. Dan kita letak 8 kad dan kita minta dia generate bahasa Melayu dan saya suka pakai ideogram turbo. Yang ni kita nak media sosial lah. Alright, so kita continue. Yang ni kita pilih template, kita pilih theme dia, kita nak macam mana. So saya rasa untuk menarik perhatian di media sosial, saya kena pakai warna yang abstract sedikit daripada media sosial. Okey, kita pakai warna ni, warna makanan sikit lah. Dan kita generate. Untuk AI yang kedua, saya menggunakan Gamma AI. Alright, daripada ChatGPT ke Gamma AI sekarang ni. Okey, ni anda boleh tengok dia dah mula berhujah. Okey, sekarang ni dia tengah hasilkan gambar-gambar lah. Right, so dia dah hasilkan di sini, kita boleh tengok 8 slide ya. Kesemuanya ada 8 slide. Alright, tak perlu risau. Dia tunjuk gambar makan tu kan. Alright. Okey, dan seterusnya kita download export kepada PowerPoint. Okey. Gamma AI ni boleh buat presentation lah. Alright, so sekarang kita dah siap dia punya presentation, masukkan ke dalam PowerPoint. Dan kemudian kita akan buka Canva. Di bahagian Canva ni kita akan buat video, mobile video. Alright. Okey, di Canva kita upload file tadi, hadiah untuk yang dibuat oleh Gamma tadi tu. Okey, dia masuk kat sini. Okey, sementara kita tak nak sementara, tak ada nak sementara. Dia dah buka. Okey, kita go this and then upload. Mana dia pi ni? Upload lagi sekali. Hilang pula dah tempat yang kita upload tadi tu.
apply ke 88 muka surat tu untuk masuk. So dia masuk kat sini. Tunggu sat. Alright. So 8 muka surat tadi dah masuk kat sini. Cuma kita kena resize. Kita buka TikTok video lah. Okay, ni just copy and resize atau resize. Kita resize saja. Okay, so sekarang ni kalau kita play video ni, okay, nampak? Right, sekarang ni masalah dia dekat gambar-gambar. So kita pergi dekat Facebook Syahrul ni dan kita cari gambar. Ni gambar kedai dia. Kita save. Alright, masukkan dalam satu folder lah, senang. Okay. Dan ni nasi Arab dia. Okay. Ni save. Gambar lawa-lawa Syahrul ni ambil. Kita tengok mana lagi gambar. Macam sedap ni. Aduhai. Okay. Dan kita scroll lagi. Ni kambing, nasi Arab dia. Kita nak tengok menu makanan dia, kena ada banyak sikit gambar yang menyentuh hati jiwa bergelora ni kan. Okay, ni kami golek dia. Ni kita buat macam ni bagi nampak tu dia berpelas-pelas. Okay, kemudian kita pergi masuk semula ke Canva dan kita upload semua gambar yang kita download tadi masuk dalam new folder. Okay, semua gambar ni kita upload masuk ke dalam Canva. Sebab kita nak kena change ni semua ni. Nampak ni gambar yang AI kan. Alright, jadi hadiah perut. Okay, kita mulakan dengan benda yang mendidih-didih. Kita just put here. Oh, dia tak ikut frame yang ni kita je masuk dekat sini. Kalau macam tu, oh dia memang ada cropping Okay, kita just type macam tu. Tak apalah, kita nak ringkas je petang ni. Okay, and then untuk gambar yang kedua pun sama, kita rush dia, and then kita masukkan nasi Arab punya gambar. Dan yang ketiga pun sama, kita lashkan gambar dia. Dan yang ni kita masuk ni, yang ni kita masuk nasi Arab kuning berempah, masuk gambar plus sikit. Lepas tu yang ni kita masuk gambar ni banyak-banyak. Zoomkan dia saja, ayam bakar berjuzi. And then gambar kita tak cukup sekarang ni, kita terpaksa ulang semula. Okay, alright. And then ni, okay, yang ni kita boleh guna Magic Media. Dekat Magic Media ada orang buat miskot nasi Arab. Ni image AI menggunakan Magic Media dalam Canva. Account Pro dia ada. Alright, jadi kita buat ni. Gambar dia tak style pula. Chicken. Tukar sikit, tambah bagi ada chicken sikit. Sama-sama itu kita selongkang lagi Facebook Syahrul ni. Kamu tak ada gambar hak sigak sikit lah, yang ngancam sikit. Amboi ada buku tupak-tupak ni. Ni boleh lah ni gambar ni kita tak ada lagi. Tu. Alright. Kita tengok gambar tak steam. AI sah gambar tak steam. Jadi kita ambil gambar dia. And then kita tunggu dia upload. Okay, kita masukkan. Dan gambar tak akhir mudah dijumpai ni. Mudah dijumpai. Boleh gambar kedai dia, pergi dia. Dan last sekali kita masukkan gambar. Jangan tunggu lagi. Tunggu lagi. Okey. Alright, bila dah siap ke semua, kita just highlight. Kita highlight semua ni dan kita ambil animate. Okey. Pun sama juga kita highlight. Kita ambil animate pen.
Oh, ni yang belagar sikit ni. Ada tulisan belagar. Oh, turun sikit. Alright. Ni, okey, yang ni kita animate dia, kita ambil breeze. Okey. Lepas tu yang ni kita highlight semua sekali. Animate kita pergi tumbler. Dan yang ni kita highlight semua sekali, kita animate kita pergi storm. Dan yang ni kita highlight anime, kita masuk white. Dan yang ni kita masuk animate, kita ke baseline balik. Dan yang first one, yang ni animate, kita masukkan sebagai neon. Alright. Okay, so semua dah settle, video dah terhasil. Okay, tapi untuk video ni, bila anda tengok dia panjang 5 saat per slide, kita tukar kepada 3 second per slide. Alright, so sekarang video ni jadi lebih kurang 20 saat macam tu. Elok kita kurangkan sikit lagi, 2.5 cantik. Okay, so kita boleh tengok video yang terhasil. Alright. Okay. Alright, dan seterusnya balik kepada ChatGPT tadi, kita hasilkan lirik untuk promosi ini. So kita pakai ChatGPT untuk hasilkan, dan seterusnya kita buka balik Suno AI, suno.ai untuk hasilkan lagu dia. Okey, kita create dan masukkan. Alright, masukkan lirik dan vibe dia, kita masukkan lagu. Ni saya nak ambil type of music, malas dah nak cari type of music. So saya ambil yang lagu yang sebelum ni saya buat, lagu Joe Fizzo dengan Too Fat, dan 800 meter. Okey, sebab nak bagi dia sebut dalam bahasa Melayu, RM 33 je harga dia. Okey, so tak ni Nasyid Arab, dia punya tajuk. So kita buat dia punya lagu. Kita dengar sikit. Nasi wangi, ayam bakar, talam besar makan ramai-ramai. Harga 33 je harga dia, Padang temu support kita. Mana siap? Nasi wangi, ayam bakar, talam besar makan ramai-ramai. 33 je harga dia, Padang temu support kita. Okay, lagu dah siap. Sementara kita tunggu lagu ni boleh download, ada lagi satu benda kita terlupa untuk translation dia. Okay, siap. Kita tengok. Okey, yang ni kita masuk bahagian download, kita download MP3, download anyway, dan dia akan masuk kat dalam kita punya folder download. Dan kita kembali ke Canva untuk kita upload file MP3 tadi. Ini lagu dia yang dah siap. Okey, lagu dah masuk. Alright, lepas tu macam biasa lagu ni kita kena adjust fader dia untuk keluar.
Dan kita download as MP3. Siap. Dan macam itulah, anda boleh tengok lagi dekat Facebook saya macam mana kita buat video konten yang cepat ni. Lebih kurang 15 minit lah video ni untuk anda tonton. Sekian, saya anda tengok hasil dia dekat Facebook ya. Assalamualaikum. Tak tunggu dia download ni mampus.